Kenapa Malaysia menjadi salah satu lokasi dalam filem Thunderbolts adalah satu big deal. Hey guys, what's up? Assalamualaikum. Selamat datang ke Bob Perspective. Okay, hari ni saya nak borak sikit mengenai Malaysia yang menjadi salah satu location dalam filem Thunderbolts. Kenapa ia adalah sesuatu yang penting. So, korang pun dah tengok Thunderbolts, dah tengok dalam trailer. So, location dekat dalam tu bukannya Moscow, bukannya Chicago atau pada mana-mana bahagian dunia, tetapi dia berada di Kuala Lumpur, Malaysia. So, benda tu walaupun dalam filem adalah kecil, location itu ambil berapa persen aja daripada filem, tapi ia adalah sesuatu yang besar untuk Malaysia. Kenapa saya cakap macam tu? Nanti sekejap lagi saya akan cerita satu persatu. Okey, ramai yang kata dalam filem Hollywood, diorang ada satu stereotype untuk color filter atau tone dalam movie diorang. So, antara yang famous adalah warna biru, warna merah atau orange ke kuning-kuningan macam tu. Dan setiap warna itu dia macam mewakili sesuatu lah. So, warna biru ramai yang kata adalah melambangkan sesuatu location atau tempat tu tempat yang maju. Dan warna merah atau orange kuning melambangkan tempat yang mundur. Jadi adakah ini betul? Okay, sebenarnya warna biru tu dia bukannya melambangkan kemajuan sahaja. Dia lebih memberi makna atau membawa mood tenang, sunyi, sejuk dan kadang-kadang dia menggambarkan satu bandar yang high-tech lah, yang canggih dan dia juga boleh membawa maksud kesedihan, rasa terasing dan mood futuristik. Macam dalam filem-filem science fiction selalu kita nampak sesuatu bandar yang digambarkan canggih dan maju, futuristik, warnanya biru. So nampak dia tenang, nampak calm, nampak sejuk. Ada juga filem-filem futuristik yang menggambarkan bandar yang hancur kan, bandar-bandar yang selepas peperangan dunia ketiga ke apa. Dia warnanya warna-warna yang panas lah, warna merah, kuning, orange. Jadi warna biru tu dia lebih kepada menggambarkan suasana urban, teknologi, maju. Tapi ini lebih kepada sinematografi, bukan simbol mutlak majunya sesebuah negara yang digambarkan dalam filem tu. Dia bukan realiti lah. Kalau dalam filem tu kita nampak negara Mexico digambarkan warna kuning. Sebenarnya itu adalah satu stereotype Hollywood aja. Tak semestinya bandar tu bandar yang tidak maju. Jadi dalam filem ni ramai yang rasa seronok bila Malaysia digambarkan dengan filter atau tone colour biru. Dan di situ kita boleh macam rasakan yang Hollywood ni telah mengiktiraf kita ke satu level lain lah, bandar yang sedang menuju kemajuan atau bandar yang dah maju. Jadi ini antara yang topik diperbualkan dekat media sosial, yang rakyat Malaysia ni seronok lah Malaysia digambarkan begitu. Sebelum ni banyak juga filem-filem Hollywood yang berlokasikan di Malaysia menggambarkan Malaysia mundur. Ada satu filem, saya tak ingat filem apa, backgroundnya KLCC dan foregroundnya tu adalah satu bandar yang mungkin diambil satu kawasan yang mungkin diambil dekat Melaka ke apa, sebab ada sungai, lepas tu kiri kanan dia ada rumah-rumah papan, atau diambil kat mana lah location tu dan digabungkan. Dan sekarang kita dengan Marvel mengambil kita punya location dan mengangkat kita punya mungkin color tu ke membawa simbolik yang lebih maju, lebih urban. So itu satu peningkatan lah saya rasa. Okay, ini adalah warna-warna lain yang selalu ada dalam stereotip filem-filem Hollywood. Warna dan maksud dia. Kalau merah membawa maksud bahaya, kawasan yang bahaya. Marah, semangat, cinta dan kuasa. Dan warna kuning adalah kawasan yang mungkin bahaya juga. Dia satu kawasan yang digambarkan panas, pelik, misteri atau chaos, kegilaan. So ada lagi warna hijau. Hijau melambangkan alam, sesuatu yang pelik, alien dan ketidakselesaan. Benda-benda yang disturbing macam tu kan. Dan dalam setengah filem, hijau menggambarkan teknologi. Contoh macam Matrix. Jadi kesimpulannya warna-warna ni dia tidak melambangkan realiti pun. Dia hanya stereotip untuk filem-filem di Hollywood. Okey, kita kembali kepada topik asal. Kenapa Malaysia menjadi lokasi filem Marvel ni adalah satu big deal.
Marvel ni adalah studio besar yang menciptakan franchise filem yang besar-besar. Contohnya antara yang terbest sekali Endgame kan. Black Panther, Iron Man, Captain America, so macam-macam. Jadi bila dia memilih Malaysia untuk jadi lokasi, ia adalah sesuatu yang penting kerana Malaysia diletakkan di dalam cinematic universe Marvel. So menjadi salah satu world building diorang. Dan dia bukan masuk hanya 5 saat macam tu ke apa. Dia menjadi jalan cerita atau dia termasuk dalam jalan cerita yang penting untuk filem Thunderbolts ni. Di mana, okay, ini spoiler pada yang belum tengok Thunderbolts. Ini adalah spoiler. Di mana uh, terciptanya watak sentry, watak yang penting dalam filem Thunderbolts dan mungkin akan menjadi watak penting untuk filem-filem Marvel yang akan datang. Dan dia dihasilkan di dalam lab di Malaysia. Dan dalam filem Thunderbolts pun beberapa kali dimention nama Malaysia dan Kuala Lumpur. Apa yang membuatkan Malaysia menarik untuk menjadi location dalam filem Marvel ni, saya rasa adalah kita punya visual cityscape. KL ada vibe tersendiri, nampak maju, nampak high tech, tapi kita masih ada kontras dengan bangunan-bangunan lama. Kita masih ada kontras dengan, kita masih ada identiti kita sendirilah di sebalik kemajuan dan kecanggihan bangunan-bangunan yang ada, menara-menara yang kita ada. So Malaysia dah banyak ada international punya filem shoot dekat sini. Kita dah ada kru dan talent yang berpengalaman. Jadi mudah untuk mereka shoot dekat sini untuk bekerjasama dengan kru-kru dekat sini. Itu salah satu kelebihan juga sebab kita dah ada experience dengan studio-studio yang lebih besar daripada luar negara sebelum ni. Dan visual Malaysia ni dia tak generik tau. Macam satu scene dalam tu yang sebelum meletup bangunan dekat belakang Elena tu, kita nampak dekat kawasan tu mula-mula ditunjukkan satu bandar yang canggih dengan menara yang tinggi kan, dengan persekitaran bandar yang bangunan tinggi-tinggi. Dan kemudian dekat situ kita boleh nampak dia ambil kontrasnya bandar KL tu dengan bangunan yang bangunan-bangunan lama. Dan tone atau orang-orang dekat Malaysia ni pelbagai. Ada yang berkulit sawo matang, ada yang putih, ada yang gelap. So ada berbilang bangsa. Jadi dekat situ dia macam memberi satu mood yang ini kawasan yang, ini satu tempat yang berbeza daripada filem-filem atau world building diorang sebelum ni, di negara-negara yang sebelum ni. Dia dekat situ ada satu keunikan. So itu antara yang membantu dari sudut visual lah, memberi satu perbezaan atau satu pembaharuan. So jadi apa manfaatnya kepada Malaysia? Satu, of course ekonomi lah, bila production besar datang dan guna talent kita dan invest dekat sini. Jadi dia ekonomi dia akan membantu sedikit sebanyak sebab diorang akan pakai kru kita, diorang akan pakai hotel, makan apa semua logistik. Dan dia membantu juga untuk industri filem tempatan, talent-talent atau kru filem tempatan. Bila Marvel shoot dekat sini, kita boleh belajar dari diorang. Secara indirectly kita boleh belajar dengan diorang. Dan paling penting adalah global visibility, di mana orang-orang yang menonton filem ni nanti akan tertanya-tanya, dekat mana tempat ni kan. Masa sebelum Yelena terjun daripada Menara Merdeka tu, so lawa tempat ni, tak pernah tengok, dekat mana tempat ni. Dan bila dikatakan watak sentri atau Bob tu diciptakan di lab di Kuala Lumpur, mesti orang akan, oi, Kuala Lumpur ni kat mana? Diorang akan cari, mungkin akan menarik orang-orang yang ingin melancong datang ke Malaysia. Sebab ini global dan filem ni pun antara filem yang mendapat rating yang baik, tontonan yang sambutan yang besar. Jadi dia macam promote untuk tourism Malaysia lah. Dia akan promote Malaysia. Bila terjadinya event penting, contohnya Bob diciptakan dalam lab di Malaysia, tak mustahil Marvel Studio akan datang lagi untuk shoot di Malaysia. Kalau dia nak buat, contohnya dia nak buat background story untuk Bob ni, macam mana dia boleh ada dekat Malaysia, macam mana dia boleh terlibat dalam projek nak menjadikan sentry tu atau superhuman tu kan.
mungkin orang kena kembali ke Malaysia dan untuk shoot. Dan mana tahu diorang sendiri akan suka dengan Malaysia bila visual yang dipaparkan tu dia nampak unik kan. Tak mustahil. Benda-benda ni akan memberi kepentingan atau manfaat lah kepada Malaysia sendiri. Okey, kalaupun Marvel tak kembali untuk shoot dekat Malaysia pun, ini dah menjadi salah satu iklan atau mempromo Malaysia untuk studio-studio yang lain. Orang boleh nampak ada satu lagi option di Asia Tenggara yang tidaklah hanya Thailand, Singapura yang sebelum ni banyak diguna, Vietnam. Mereka ada satu option lagi yang lebih unik, yang ada pelbagai bangsa, budaya dan macam saya kata tadi, Kuala Lumpur ada vibe dia yang tersendiri. So itu yang saya nak share. Mungkin pada setengah orang menjadi location dalam filem ni benda biasa je, benda remeh je, alah kejap je berapa minit kan. Tapi sebenarnya kalau kita tengok betul-betul, memang dia dari pelbagai sudut memang dia akan nampaklah manfaat-manfaat atau benda-benda yang saya cerita tadi. So itu saja. Terima kasih kerana menonton Bob Perspektif. Alright, terima kasih. Assalamualaikum. Cut.